Lidahku cukup berkuasa dapat memenjarakan orang ternama. Aku tidak kisah pangkat dan darjatmu selama ini tahap mana. Jika kamu mampu membina nama baik dalam Malaysia, buatlah baik-baik. Walaupun aku berlidah pelat dan gagap, aku mampu menjatuhkanmu ke penjara dunia. Sebelum masuk ke Malaysia, fikirkanlah jika dari dalam Malaysia ingin keluar dari Malaysia, sila cari hasil kerjamu di luar Malaysia agarmu terus aman. Aku kebanyakan halinya dibesarkan di Thailand walaupun aku dilahirkan di Malaysia. Bukan aku niat untuk riak, cuma cuba kembangkan kehidupan di luar negara. Jangan takut, Allah pasti bersama walaupun di mana anda berada. Sebaik mungkin jangan ajar diri agar menipu dalam perniagaan. Jadikan perniagaan pembela hidup kelak. 16 Februari 2025. Paku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd.